Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adan sekali lagi dalam sesi sharing ilmu kesihatan. Pada malam ni saya akan mengupas topik tentang satu isu yang sebenarnya dah dianggap benda ni, isu ni sebenarnya adalah pandemik sebenarnya. Dia sebenarnya sebelum ni tak dianggap penyakit tetapi sekarang dah dianggap penyakit. Okey, apa yang bakal kita kupas pada malam ini adalah isu obesity. Macam mana kita nak turun 100 kilo ke 60 kilo, turun 40 kilo secara alami. Okey, sebenarnya pada malam ni saya akan kongsi dengan anda semua pengalaman peribadilah di mana saya membantu seseorang pesakit lah ya, yang ada masalah morbid obesity dan dapat turun hingga ke 30 lebih kilogram. Tapi dia bukan ambil waktu seminggu atau sehari, lebih kurang dalam 5-6 bulan. Sebenarnya okey lah, turun 40 kilo dalam 5-6 bulan. Okey, jadi pada malam ni saya akan kongsikan dengan anda semua macam mana kami membantu pesakit tersebut tak nak turunkan berat badan secara alami tanpa kesan sampingan. Okey, sebelum ke topik saya nak menjawab salam lah. Ada di sini siapa ya? Kejap Puan Nuri Ambar, Puan Said Zainal, Puan Rani Aziz, selamat malam. Siapa lagi? Sorry Lepas tu Puan Cutima, Florida Ismail, Puan Jam Haji R, Puan Nawaf Pengki. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Okey, kita bersama live daripada dua platform, IG dan juga Facebook. Dan harapan saya anda semua sentiasa sihat walafiat insya-Allah. Okey, dan moga-moga dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau sudi mungkin boleh share, like dan komen sesi live ini supaya lebih ramai dapat manfaat insya-Allah. Okey. Sebab topik ni topik yang panas, topik hangat Puan Mihran, waalaikumsalam. Puan Mazilah, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okey. Alright, daripada FB dan juga IG. Okey, moga-moga anda semua dapat manfaat pada malam ini. Baik, sekarang kita nak bercerita tentang macam mana kita nak turunkan 100 kg, katakanlah contoh, turun kepada 60 kg secara selamat tanpa kesan sampingan. Okey, first and foremost kita kena faham bila seseorang tu dah mencapai kita panggil berat 100 kg itu, sebenarnya kita nak faham dulu 100 kg dia tak semestinya obes. Macam tu. Sebab kalau 100 kg beratnya tetapi tingginya contoh 190 cm ataupun 180 cm. Macam tu. Lebih kurang 1.8 meter kan. Jadi kalau kita buat hitungan BMI, dia tak obes sebenarnya. Jadi berat ini bukanlah satu-satunya indikator kepada seseorang tu kita nak anggap obes atau tidak. Antara indikator yang biasa diguna pakai adalah BMI kan, Body Mass Index.